Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izin dan limpah kurnia-Nya dapat kita berhimpun pada malam yang penuh barakah selepas menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Jangan kita lupa untuk niat iktikaf bagi yang belum niat iktikaf. Dan yang kedua, kita tidak lupa selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengharapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita menjadi umat yang mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung bacaan kitab kita daripada kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah karangan Al-Syeikh Al-Habib Sayyid Ahmad bin Zain bin Zain Al-Habashi rahimahullahu ta'ala. Jadi kita niatkan sedekahkan Al-Fatihah buat pengarang kitab kita terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Ma'asil lisani wa ma'asil lisani kathiratun aydan مثل الغيبة وهي ذكرك أخاك المسلم بما يكره وإن كنت صادقا والنميمة والكذب والشتم والسب واللعن وغيرها. Fasal yang membahaskan berkenaan dengan maksiat-maksiat lidah. Alhamdulillah, kita telah bahaskan sebelum ini maksiat anggota zahir, iaitu bermula dengan perut. Kemudian pada malam ni kita sambung maksiat lisan, dan insya-Allah kita akan cuba khatamkan pada malam ni sehingga maksiat kemaluan dan juga anggota badan. Dia ada 7 maksiat. Yang pertama maksiat perut, yang kedua maksiat lidah, mulut, dan yang ketiga maksiat mata, yang keempat maksiat telinga, yang kelima maksiat tangan, yang keenam maksiat kaki, yang ketujuh maksiat kemaluan. Inilah semua maksiat badan. Dan yang ke-8, insya-Allah kita akan habiskan maksiat anggota tubuh badan. Sekarang ni kita berada dalam perbahasan ilmu tasawuf. Kitab kita ni bernama kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah. Kitab ni kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang alim, yang salih, yang sufi, yang berasal daripada negara Yaman. Dia mengarang satu kitab yang bernama Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkirah An-Nafi'ah.
Apakah yang dibincangkan? Apakah ilmu? Apakah subjek di dalam kitab ini? Maka kitab ini membincangkan 3 teras ilmu yang penting di dalam agama Islam, yang menjadi rukun kepada agama setiap orang Islam. Iaitu kitab ini mulakan kitabnya dengan ilmu akidah, dengan ilmu iman, dengan ilmu tauhid, dengan ilmu mengesakan Allah. Kemudian bab yang kedua, kitab ini menerangkan tentang ilmu Islam, tentang ilmu fiqh, tentang ilmu ibadah. Dan yang ketiga, bab yang terakhir yang ditulis, yang diletakkan oleh pengarang kitab Sayyid Al-Syeikh Ahmad bin Zaid bin Alawi Al-Habashi adalah bab tasawuf. Di sini nak menggambarkan bahawa ulama terdahulu sangat menitik beratkan tentang 3 ilmu ini, yang mana kita panggil dia sebagai ilmu fardu ain. Mesti setiap orang Islam mempelajari, melakukan perkara tersebut. Itu yang dimaksud dengan fardu ain. Jika dia tidak melakukan, jika dia tidak belajar, maka dia berdosa. Fardu kifayah pula adalah ilmu ataupun sesuatu yang mesti dilakukan oleh sebahagian daripada umat Islam, maka kewajipan tersebut terangkat. Jika tidak ada langsung orang melakukan perbuatan ataupun mengaji, maka keseluruhan umat Islam akan berdosa. Sebahagian melakukan, sudah terangkat dosa untuk yang lain. Maka kitab ini membincangkan 3 ilmu asas fardu ain, bermula dengan akidah, iaitu kita berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, seperti mana dalam Majlis Kebangsaan Islam MKI yang dipengurusi oleh Sultan Raja-Raja Melayu menyatakan akidah di Malaysia adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, mengikuti Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian ilmu fiqh di dalam mazhab kita di Malaysia secara rasmi termaktub di dalam enactment Kerajaan Negeri Sembilan dan juga Majlis Kebangsaan Islam yang dipengerusikan oleh Raja-Raja Melayu, mengatakan fiqh di Malaysia mengamalkan fiqh mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan kebanyakan negeri telah termaktub pengamalan ibadah di dalam negeri-negeri di Malaysia menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Dan di dalam ilmu tasawuf, sebelum tu, di dalam ilmu fiqh kita ada 4 mazhab. Yang pertama, mazhab yang paling senioriti adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Yang kedua adalah mazhab Imam Malik. Dan yang ketiga mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita. Dan yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali. Maka keempat-empat mazhab ini adalah mazhab yang muktabar. Maka kita berpegang dengan salah satu, iaitu mazhab Imam Syafi'i. Bermaksud kita mengamalkan Islam yang rujukan, yang sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah berdasarkan kefahaman Imam Syafi'i. Okey. Kemudian bab tasawuf, kita belajar ilmu tasawuf seperti mana di dalam enactment Kerajaan Negeri Sembilan yang mewujudkan satu unit di dalam Jabatan Mufti, menyatakan unit Jilsah Turuk Sufiyah Negeri Sembilan, menyatakan bahawa di Negeri Sembilan mengamalkan tasawuf berlandaskan 2 tokoh imam ataupun tokoh ulama di dalam ilmu tasawuf, iaitu Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid Al-Baghdadi. Maka pada malam ni kita berada di akhir dah kitab dan kita akan khatam. Depan-depan saya ni hebat-hebat kan, orang-orang hebat, profesional, ada student, ada doktor, ada guru dan sebagainya. Maka sekiranya pada malam ni ada kesilapan, mohon teguran insya-Allah. Maka kita masuk perbahasan maksiat. Yang pertama ialah maksiat perut. Kita dah bincang. Dan yang kedua pada malam ni, dan kita akan habiskan,
iaitu maksiat lisan, maksiat lidah. Maksiat lidah kata pengarang kitab ada banyak, seumpama antaranya seperti mengumpat. Apakah mengumpat? Wahia dzikruka akhakal muslima bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Mengumpat kata pengarang kitab ialah dzikruka akhakal muslima, kamu menyebut tentang saudara kamu yang Islam, bima yakrahu wa in kunta sadiqan. Kamu sebut tentang saudara kamu yang Islam tentang perkara yang buruk yang tidak disukai olehnya, walaupun benda itu betul. Kita cakap benda betul, tapi benda tu tidak disukai oleh orang yang kita cakap tentang benda tersebut, maka itu kita panggil mengumpat. Dan ini termasuk di dalam dosa lidah, dosa mulut kita. Walaupun benda tu betul, benda ni betul Ustaz, kita duk cakap ni, tapi dia salah, dia benda yang tidak disukai, maka dia mengumpat. Maka esok di hari akhirat, orang tersebut akan datang menuntut apa yang telah kita lakukan terhadap dia. Kemudian dosa lidah seterusnya, wan namimah. Namimah, mengadu domba. La yadkhulul jannata, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, tidak masuk syurga man la yadkhulul jannata, orang yang mengadu domba. Ketika satu kisah, Rasulullah berjalan dekat satu kubur. Rasulullah dengar penghuni kubur kena azab. Mereka berdua ni kena azab. Seorang lelaki diazab oleh Allah disebabkan tidak menjaga kebersihan kencing. Dan yang kedua, lelaki diazab oleh Allah disebabkan ketika di dunia dia mengadu domba. Namimah, kata Rasulullah, tidak akan masuk syurga orang yang mengadu domba. Dia suka manusia bergaduh. Sedangkan Islam menyuruh kita bersatu padu, menyuruh kita sesama umat Islam tidak bergaduh. Tetapi orang ni datang ke blok A, dia cakap buruk. Dia pergi blok B, dia cakap buruk. Last sekali A dan B bergaduh. Ini adalah maksiat lidah. Wal kadhib, dan berdusta dalam hadis yang sahih, seperti mana yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Ayatul munafiq salas, tanda orang munafik ada 3, kata Nabi. Yang pertama, idza haddatha kadzaba, bila dia bercakap dia menipu. Dia bercakap dia berdusta, dia tipu. Wa idza wa'ada akhlafa, bila diberi amanah, bila dia berjanji dia mungkir, dia tidak tunaikan janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah dia khianat amanah. Ini tanda 3 orang munafik. Idza haddatha kadzaba, nampak, kadzib, berdusta termasuk di dalam dosa lidah. Wasyatmi wasabbi, mencaci, syatam. Wasab, mengutuk, menghina. Ini termasuk dalam dosa lidah. Naik kereta dekat jalan raya, balik pada Masjid Putra Nilai, solat maghrib bersama imam. Keluar daripada Masjid Putra Nilai, naik kereta, maki hamun orang lain, buka tingkap. What? Dia speaking English. Dia tak boleh cakap Melayu. Bila dia nak maki, dia speaking. Kereta sebelah ni potong dia. Dia potong balik kereta tersebut. Dia keluar, dia ambil kayu, dia pukul. Ini termasuk dalam maksiat lidah yang mana berlaku pada hari ini. Bukan setakat tu. Dunia pada hari ini, kita dunia internet, dunia media sosial. Disebabkan manusia mengejar follower, mengejar likers, mengejar viewer, dia buat konten-konten yang tak apa-apa. Dia buat konten yang pelik-pelik. Bila berlaku aksiden, motor jatuh, dia tangkap gambar dulu, buat video. Macam-macam. Bila nampak orang tengah bergaduh, dia ambil video dan sebagainya lah dunia pada hari ini. Wal la'ni, dan melaknat. Wa ghairiha, dan selainnya, iaitu selain daripada perbuatan maksiat lidah. Kita masuk maksiat seterusnya. Maksiat lidah ni besar. Betapa ramai orang yang masuk ke dalam neraka disebabkan mulut. Penghuni neraka, ada dalam satu kisah, dilihat
Banyak daripada kalangan mereka di kalangan wanita. Bagaimana sebabnya? Antaranya adalah sebab mulut mengumpat, bahasa moden kita, membawang. Ini termasuk dalam kategori dosa lidah. Ini sangat bahaya. Semayanglah 1000 rakaat tahajud, tak tinggal tahajud, zikir 1 juta, selawat 20 juta, tapi dosa dengan manusia tidak terampun, melainkan engkau meminta maaf dengan manusia tersebut. Dalam hadis yang sahih dalam kitab riwayat Imam Muslim, atadruna manil muflis, kata Rasulullah, wahai para sahabat, hei, mu tahu tak apa tu muflis? Qalu, para sahabat mereka telah berkata, al muflisu fina ya Rasulullah man la lahu dirhama wala dinara wala mata'a. Wahai Rasulullah, muflis di sisi kami, kata para sahabat, adalah orang yang tidak ada dinar, yang tidak ada harta, yang tidak ada harta benda pada hari ini. Tak ada duit, tak ada apa. Itulah muflis. Miskin, tak ada apa. Apa kata Rasulullah? Qal al-muflisu min ummati yawmal qiyamati man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama 'irda hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha. Kata Rasulullah, hei para sahabat, muflis pada hari kiamat adalah orang yang datang daripada kalangan umatku pada hari kiamat, yang membawa dosa, yang membawa pahala salat, ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin, kata Rasulullah. Mereka orang muflis datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, wa ya'ti qad syatama 'irda hadha, dan dalam masa yang sama, namun dalam masa yang sama, kata Rasulullah, mereka telah mencela orang, mereka telah wa qadhafa hadha, menuduh orang, wa akala mala hadha, dan makan harta orang, wa daraba hadha, dan pukul orang, bunuh orang. Mereka ini adalah orang yang muflis. Siapakah orang muflis? Rasulullah tanya. Sahabat kata, orang tak ada duit lah, orang tak ada dinar lah. Rasulullah kata apa? Bukan. Yang muflis pada hari kiamat adalah orang yang datang membawa pahala puasa, pahala salat, pahala zakat. Dalam masa yang sama, dia ada lakukan dosa dengan manusia. Yang pertama, dia cela, dia hina, dia keji, dia menuduh, dia memfitnah, dia makan harta orang. Esok ke hari akhirat, orang yang dia buat dosa tersebut akan datang dekat dia, akan minta balasan. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah Taala sekalian, di atas dunia sekarang ni, kita yang paling bernilai, yang paling bernilai sekali adalah duit. Duit. No money, no talk. Siapa ada duit, dia adalah king, dia adalah raja pada dunia hari ini. Tetapi bila kita mati, kita masuk alam kubur, duit tidak lagi berguna, kereta Mercedes tidak lagi berguna, isteri ada 4 cantik, rumah besar, tak ada berguna, pangkat PhD, doktor, Tan Sri, tidak berguna. Kita masuk ke dalam kubur, ketika itu yang paling berguna adalah pahala. Maka ketika dekat atas kita bangkit pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika ramai orang sedang dihitung oleh Allah, manusia ketika itu sedang mencari darjat pahala, bukan cari duit. Dulu si Leman ni pernah tuduh aku, dia pun pergi cari si Leman. Si Leman, dulu hang kata kat aku noh, hang kutuk aku, hang tuduh aku, hang fitnah aku, hang ambil harta aku, harta zakat pun hang ambil. Hari ni aku datang depan hang bagi satu pahala kat aku. Pahala kita yang duk solat tu habis bagi kat dia. Mai pula si Leha, dulu kau membawang, mai kat kita minta pahala. Habis dah pahala, datang pula orang lain, si Sepul, datang pula si Sepul. Si Pak Long mana datang? Dulu hang ada kutuk aku, mai pahala. Pak Long, pahala aku ni dah tak ada dah, aku nak bagi apa? Dalam hadis ni kata, bila dah habis pahala, ada lagi orang tuntut, engkau tanggung dosa dia. Pahala dah habis,
Nak bagi pahala tak boleh. Dosa orang tersebut diberi kepada orang yang melakukan kezaliman ke atas dia. Dan akhirnya dalam hadis sebut, dia tak ada pahala, dosa berlungguk dan dihumban ke dalam neraka. Sebab apa? Melakukan dosa sesama manusia. Maka konklusinya perlu minta maaf, perlu settle dengan manusia. Itulah maksiat lidah yang sangat bahaya yang disebut oleh pengarang kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah. Maksiat yang kedua, ma'asil aini, maksiat mata. Wa ma'asil aini, dan maksiat mata, mithlun nadhari ila nisa'i al-ajnabiyati, seumpama contohnya melihat wanita ajnabi, wanita asing, yang tak sepatutnya kita tengoklah. Dia bukan wanita yang mahram kita pergi tengok dia, maka ini termasuk dalam dosa mata. Ni dosa pada hari inilah. Kalau ada dalam masjid ni yang jaga mata pada hari ini, saya rasa lepas ni saya rasa nak cium kepala dia. Sebab susah. Dunia hari ni susah sangat nak jaga mata. Okey? Sangat susah jaga mata. Haramlah kita tengok perempuan yang ajnabi, yang asing. Kalau dengan niat lah. Kalau kita tak sengaja, dimaafkan. Tapi ada cakap, jangan kelip. Tengok sekali, jangan kelip. Yang tu saya tak pastilah. Ajaran mana kan? Dah nampak, tak sengaja, dimaafkan. Kalau niat nak tengok, maka berdosa, haram. Dunia hari ni handset, maka lebih-lebih lagi lah. Iklan-iklan dekat tepi jalan raya, dekat dalam YouTube, dengan lagu-lagu dekat mall-mall, memang terlalu banyak. Wan nadhari al-aurati, melihat aurat orang. Melihat aurat orang lain ni ada dua. Sama ada aurat sungguh, iaitu lelaki tak jaga aurat, perempuan tak tutup aurat. Maka ni termasuk dalam kita melihat aurat tersebut lah. Lelaki dengan lelaki, aurat dia pusat sampai lutut. Pusat sampai lutut. Ada lelaki, dia duduk dekat asrama, dia duduk kat mana-mana tempat lelaki sahaja, dia pakai boxer. Dia tak faham lah tu. Aurat lelaki walaupun dengan lelaki, pusat sampai lutut. Maka perempuan pun kena jaga aurat sesama mereka. Perempuan ada banyak. Aurat muslimah dengan muslimah, perempuan muslimah dengan muslimah, perempuan muslimah dengan orang lelaki, perempuan muslimah dengan yang kafir. Orang perempuan kafir pun ada auratnya. Maka itu dibincangkan di dalam ilmu fiqh secara detail. Kemudian yang dimaksudkan dengan aurat ini boleh jadi yang kedua, tadi yang pertama aurat sungguh, yang kedua boleh jadi keaiban orang lain. Ada dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan dalam kitab Imam Abi Dawud, Sunan Abi Dawud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tatabba'a aurata akhihi al-muslimi, tatabba'a Allahu auratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang mencari-cari aurat ataupun mencari-cari kelemahan, keaiban, dosa saudaranya, maka Allah akan cari kelemahan aibnya pada hari akhirat. Dunia hari ni macam saya sebut tadi, orang nak ke viral. Orang buat dosa dalam bilik, dia viralkan. Dia buat apa tu? Buat dosa lah, bersendirian, dia viralkan kat Facebook. Tengok ni, tak padan dengan doktor, tak padan dengan cikgu, buat maksiat, viral. Viewer tinggi, likers tinggi, konten tak tahu, wallahu a'lam. Yang tengok tu budak-budak. Yang wartawan pula dapatkan berita sensasi-sensasi dan sebagainya. Siapa yang mengejar aurat saudaranya, Allah akan buka, akan cari aurat dia pada hari kiamat. Bolehlah nak buka aurat dengan saluran yang betul, dengan prosedur yang betul. Bukan dengan kita viralkan, memalukan orang, menjatuhkan maruah orang. Ini sangat bahaya. Kemudian wan nadhari bil istihqari ila al muslimi, kita memandang hina kepada orang muslim. Kita action, kita ada pangkat. Allah, dia ni naik kereta saga cabuk ya, Cik Am. Naik motor ya, tak ada kereta. Oh, pandang hina ke orang. Mentang-mentang dia naik kereta besar atas dunia. Seolah-olah dunia ni segala-galanya, tak ada akhirat dah. Dia pandang hina ke orang. Dalam hati dia ada takabbur, la yadkhulul jannata
man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak masuk syurga orang yang dalam hati dia ada walau sebesar biji sawi perasaan kibir, perasaan besar diri, sombong. Rasa dia action dia besar, aku ni ada syurga dah. Aku ni 5 waktu kat masjid duduk sohpan sekali tepi imam. Imam salah aku tegur. Takkan aku tak boleh syurga. Kita pergi kat dataran nilai tengok ada orang duk isap vape, duk isap rokok. Ni semua ahli neraka. Tak pakai tudung, ni semua ahli neraka. Dia, dalam hati dia kibir, besar diri, sombong. Ni dosa. Hati kita sentiasa tawaduk. Ya Allah, bagilah hidayah kepada mereka. Nampak orang kafir, nampak orang duduk atas motor, gendong anak, ya Allah, ujian mereka lagi dahsyat pada aku. Bantulah mereka, ya Allah. Kemudian dosa mata seterusnya, wan nadhari fi baitil ghairi bi ghairi iznihi. Memandang dalam rumah orang lain tanpa izin. Ulama sebut boleh cucuk mata dia sampai buta. Dia pergi rumah orang, orang tak bagi izin pun dia pergi pandang, dia tengok. Zaman sekarang ni skodeng, macam-macam lah, tak tahulah skodeng kan. Pergi tengok tanpa izin. Ni dosa mata. Kemudian ma'asil udhun, maksiat telinga. Uzun, telinga. Wa ma'asil udhuni, dan maksiat telinga. Kalistima'i ilal ghibati, mendengar perkara mengumpat. Kita dengar orang duk mengumpat, maksiat telinga. Bila bercakap maksiat lisan, kita dengar jadi maksiat juga. Kita duk dengar orang mengumpat, dia tu apa pun tak boleh. Depan muka manis, belakang tikam, belakang kutuk. Mengumpat kita dengar walaupun kita tak mengumpat. Wa ghairi dzalika minal muharramat, dan selainnya daripada perkara-perkara haram yang lain. Masa kita dah kecemasan, kita laju. Ma'asil yadi, maksiat tangan. Contoh maksiat tangan, kat tatfifi fil kaili wal wazni, pengurangan sukatan dan berat. Ni orang berniaga dah. Minta grade A, minta beli pasir grade A, beli besi grade A, datang bagi grade C, tipu. Wal khiyanah, dan khianat. Khianat ni pun tanda orang munafik. Ayatul munafiqi thalathun, idza haddatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Sahih Bukhari. 3 tanda alamat munafik ni khianat. Bagi amanah, khianat. Sebelum dapat amanah, macam-macam dia bagi. Dah dapat amanah, khianat amanah pula dah. Ni dosa tangan. Was-sariqati, dan mencuri. Wasairil muamalati al-muhramati, dan segala benda perbuatan yang haram. Kal qatli, bunuh. Wad darbi, pukul tanpa hak. Sekarang ni ada game tanpa muka. Badan besar tanpa kepala. Orang belah sini tanpa pula. Tak betul. Itu satu benda yang tak betul. Pukul-pukul muka ni benda yang dihormati dalam Islam. Dalam Islam tak boleh nak main pukul-pukul. Tulis benda-benda yang lucah, tangan. Benda-benda lucah tulis kat Facebook. Orangnya kalau dunia realiti diamnya, tapi masuk kat medsos tak guna, haram, macam-macam dia maki. Ni semua dosa tangan. Mulut tak bercakap tapi tangan. Bila mulut tak bercakap, tangan bercakap, ingat satu ayat Quran. Qala Allah dalam surah An-Nur ayat 24. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari bersaksilah ke atas mereka oleh lidah-lidah mereka, oleh tangan-tangan mereka, oleh kaki-kaki mereka, apa yang mereka lakukan. Tangan pun cakap. Ni aku duk cakap lucah, duk tulis lucah, duk mencaci, duk memfitnah, duk kutuk pemimpin, tangan cakap. Ma'asir rijli, maksiat kaki. Kita pergi cepat Maksiat kaki, al-masyu fi si'ayatin bi muslimin aw qatlihi, berjalan untuk mengganggu orang Islam, untuk membunuh orang Islam, au ma yadurruhu bi ghairi haq, atau memudaratkan orang Islam tanpa hak. Ni pun maksiat kaki. Pergi berjalan satu tempat untuk menghancurkan umat Islam. Wa ghairi dhalik min kulli ma harumal mashyu ilaihi, dan berjalan menuju segala tempat yang haram. Pergi kedai tikam nombor ekor, pergi berzina, pergi mencuri, pergi nak membunuh, macam-macam. Ma'asil farji, maksiat kemaluan. Kemaluan.
Ma'asil farji az-zina, berzina, memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluan perempuan. Wal liwati, liwat, memasukkan kemaluan lelaki ke dalam dubur, sama ada dubur lelaki ataupun dubur perempuan, liwat. Haram walaupun dah berkahwin, tapi masuk kod belakang, haram. Zina tak berkahwin, liwat tak berkahwin, lelaki sama lelaki ataupun lelaki dengan perempuan, janji masuk laluan belakang, kita panggil liwat. Kita panggil dunia sekarang ni, apa istilah dia, orang dah buat kajian, LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender. Saya tak pasti ya, apa lagi kan. Ada juga orang duk perjuangkan tu, siap buat perhimpunan LGBTQ. Ada kita tengok kan, perhimpunan apa benda lah mereka ni, dengan alasan hak asasi manusia. Ni gerakan yang bahaya. Mereka ni kadang-kadang berselindung di atas benda-benda macam ni ya. Kita minta jauh daripada gerakan-gerakan yang tak betul macam ni. Wal istimna'i bil yadi, maksiat kemaluan adalah istimna'. Istimna' ni bersedap-sedap. Kalau bahasa moden, onani dengan tangan. Ni juga kemaluan, dengan kemaluan. Wa ghairiha min ma'asil farji, dan selainnya daripada maksiat yang melibatkan faraj, yang melibatkan kemaluan, maka dia berdosa, maka dia maksiat. Ma'asil badani, kita nak ambil dah khatam badani, maksiat tubuh badan. Wa maksiatu bi kullil badani, maksiat seluruh badan. Kal uquqil liwalidaini, derhaka ke ibu bapa. Ni banyak dunia hari ni. Wal firari minaz zahfi wa huwa minal kaba'ir, lari dari medan perang, termasuk dalam dosa besar. Wa ghairi ma dzukira, dan selain itu apa yang tidak disebutkan. Mithlu qati'atir rahim, putuskan silaturrahim. Wa zulmin nas, dan menzalimi manusia. Ni dosa badan. Derhaka kepada ibu bapa. Dunia pada hari ini banyaklah kita minta jauh. Rasulullah tanya, apakah tanda kiamat? Kamu tengok tanda kiamat bila ibu melahirkan tuan. Anak ni jadi tuan kat ibu. Ibu pula takut kat anak. Ni tanda kiamat lah, anak dahaka. Kita minta jauh jadi anak dahaka. Ya Allah, bagi kita jadi anak soleh, jadi anak solehah yang berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Dan dosa lagi adalah putuskan silaturahim, yang mana dalam ni mungkin dah tak bertegur siapa dengan saudara mara, bertegurlah siapa. Setakat dunia ni malu tak apa, ke akhirat esok tak nak kita malu depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiqu, dan Allah lah pemberi taufik. Wal mu'inu, dan Allah lah memberi pertolongan. Lima yuhibbu wa yarda, kepada yang apa yang dicintai dan apa yang diredai. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita khatam dah kitab pada malam ni. Nanti kita tengoklah kitab apa yang pula kita nak baca, insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.